Dah nak cuti tapi fikir pasal sekolah juga, Abang Faizal. Ya, mestilah. Aduh. Kalau kita ada anak-anak, kita mesti fikir pasal sekolah anak-anak. Ya. Kalau fikir pasal sekolah anak-anak, ya, pastinya kita akan fikir pasal barang-barang sekolah. Kasut sekolah. Ya, Dan siapa antara anda ibu bapa yang pernah pening sebab anak hilang kasut, terbawa balik kasut kawan ataupun kasut basah setiap kali hujan? Anak Hani. Jadi, anda kena stay tune sekarang ni. Kita bersama dengan Abaro, jenama kasut sekolah tempatan yang baharu diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai most innovative features in a school shoe. Kita bersama dengan Mr. Kevin So, Ketua Abaro. Ketua Pegawai Operasinya. Ya, Selamat datang, Kevin. Pertama sekali tahniah kerana ditabarkan ataupun dimasukkan pengiktirafan Abaro ni dalam Malaysia Book of Records. Ya, terima kasih banyak. Macam mana Abaro dapat jadi macam cukup istimewa dapat rekod ni, Mr. Kevin? Okey, terima kasih banyak. Pencapaian ini dia sangat bermakna kepada kami sebagai jenama tempatan. Okey. So kami dapat pencapaian ini sebab kami kasut Abaro ni ada 10 ciri yang sangat praktikal dekat kasut. Okey, 10. 10. Dalam 10 ciri tu mana yang menjadi Saya favourite? tahu yang pertama cantik, kemas. Itu cirinya lah. Ada semua. Yang lain tu? Daripada 10 ciri tu, Okey, mana? You cerita dulu 10 ciri tu, sorry. Okey. Yang ciri-ciri ini dia semua untuk diciptakan untuk membantu dalam kehidupan pelajar. Okey, dalam 10 ciri tu mana yang menjadi favourite di kalangan ibu bapa? Okey. Semua ciri ini dia menawarkan solution untuk situasi yang berbeza. Okey. So yang paling popular tu ialah itu name tag. Tag? Name tag? Kat mana? Name tag dekat kasut. Letak sini, letak sini. Betul. So itu murid boleh tulis nama dekat kasut tu. So tak adalah masalah yang tertukar kasut dengan kawan-kawan. Betul. Okey. Tadi Mr. Kevin cakap ada tentang ada ciri lain juga kan? Ada. Apa lagi ciri yang Kan sekarang musim hujan kan? Ya. Itu dry tag yang sekarang pun masih best seller nombor 1. Okey. Sebab dia ciri-ciri dia kalis air tu dia memang macam Yang ni dry tag. dia memang sesuai untuk cuaca di Malaysia yang selalu hujan. Lepas tu lumpur lagi, lecak semua kan? Okey. Maknanya kalau kita pakai ni masa hujan, kasut basah apa semua, dia takkan bau sangat. Dia Boleh kekal pakai- kering. Dia tetap kering. Dry tag. Itulah Dry tag. yang saya alami. Kalau balik kita pakai lagi, masya-Allah baunya teruk. Okey. Apa lagi ciri-ciri Yang Mr. ketiga Kevin? ialah yang terbaru ni high tech yang semakin popular di kalangan ibu bapa yang mementingkan keselamatan anak-anak. Okey. So itu emak tu dia risau lah mana anak dia kat sekolah kat mana ke sudah balik ke tak ada ke. So kasut ni dia ada satu poket yang special yang tersembunyi untuk letakkan GPS dalam kasut tu. Wow, itu memang ciri keselamatan yang hebat. Sebab anak-anak tak boleh bawa phone pergi sekolah. Kita Betul. tak boleh nak macam track dia orang punya movement kan. Betul. Jadi cerita pasal ciri keselamatan ni, katanya simpan GPS. Mana satu kasut? Saya nak teka boleh? Okey. Saya nak teka Saya Okey. teka saya teka yang paling yang ni. Yang ni Yang ni. Okey, Abang Faizal teka ni, Hani teka ni. Okey, sebab kalau dari luar kasut ini semua nampak sama kan? Betul. So itulah nama dia high tech. Dia tersembunyi. So dari luar orang memang tak akan tahu itu ada GPS dalam tu. Hani tahu ni kan? Sebab betul. letak kat sini kan, depan ni kan? Betul. Sebab anak Hani ada sebab tu. Saya ni yang besar tadi. Dia kat mana? Kat dalam Kat depan tu? ni kan? Dia boleh buka. Okey, tapi kalau pakai ni tak rasa, tak ada macam kurang selesa kan? Betul. Dia selesa macam biasa je. So kalau you buka ni, Ah. ini boleh buka. Kamera, ambil tahu kamera. GPS ni dia tak ada vibrate semua. Nanti kita tak cuba ada. pakai anak tahu. Tu macam tu. Macam tu So sini ada satu poket zip. So ini GPS. Okey. So dia boleh masukkan ke sini. Wow. So ini dia tutup. Boleh simpan duit dalam tu? Boleh? Dia rahsia. So ni ada zip. So nanti surat zip ni tutup. So mama tu boleh tengok phone lah. Yang ni kan, isteri-isteri boleh beli untuk suami juga ni. Itu kena jaga. Betul lah, bukan untuk anak saja kan. Kita pun ada kasut yang untuk dewasa juga tau. Oh, ya ke? ada. Abang Faizal apa lagi? Jangan, bini saya harap tidak menonton sekarang ini. Jadi apa tawaran istimewa yang Abaro boleh beri kepada penonton kami yang dah jatuh hati? Mungkin sekarang dah tengok tadi kan, cepat kering kan. Lepas tu ada GPS. Inilah masanya. Tapi pasal GPS, sorry bang. Pasal GPS tu macam mana ibu bapa nak tahu, nak track dia? Kena ada app ke apa ke? So Mestilah. sekarang kita ada bundle deal yang untuk selesaikan ibu bapa yang pening nak cari mana satu GPS yang sesuai kan. Sekarang kita ada bundle deal
Jual sekali. Jual sekali. Kasut dengan GPS jual sekali. Wow. Nanti ada bundle deal 100. Tahun lepas tak ada benda ni Tahun lepas tak ada. Hey, Bagi saya satu, bagi saya. Oh, dia boleh terus aktifkan dekat telefon anda ya. Bundle Ya. deal. Find my. Bijak lah you guys. Okay. Find my anak. Find my kasut. Find my kasut, find my husband semua boleh. Okey, tadi abang supaya cerita pasal tawaran kan. Ada tawaran istimewa ke untuk penonton kami hari ini? Tolonglah Kevin, bagilah. Tolonglah, Betul. sikit lagi sikit. Sekarang ni memang masa lah. Sekarang ada kempen Abaru Back to School campaign. Okey. Sedang dijalankan di semua tempat offline, online semua ada. Okey. Online, Shopee, Lazada, TikTok semua ada. Offline, Mydin, Aeon, Lotus, semua tempat ada. Banyak authorized seller di Malaysia juga. Okey, alright, So banyak promosi. Tapi itulah dia, ada peluang untuk menang lagi tu kan. RM350,000. Betul. Sekarang kita pun ada kempen kontes. So, Okey. selepas beli kasut sekolah, bolehlah join kempen kita untuk dapatkan hadiah yang keseluruhannya sejumlah RM350,000. Wow. Adalah banyak hadiah-hadiah, vouchers yang special untuk dimenangi. Okey, yang sekarang ni yang tengah menonton dia boleh scan terus Boleh scan terus, boleh join terus. Yang penting scan QR code yang tertera di TV anda sekarang untuk memenangi share and win RM350,000 hadiah-hadiah semua ni. Tapi nak tanyalah je Kevin, apa sebenarnya mendorong Abaru untuk terus menghasilkan inovasi macam ni? Sebab sekarang ni dah ada bundle GPS, ada dry tech, ada high tech. Apa yang mendorong Abaru menghasilkan inovasi ni? Okey, actually semua kasut yang direka ni dia ada satu nak selesaikan satu masalah. Okey. Ini idea semua ni kita dapat daripada ibu bapa sendiri dari masa kita pergi jumpa kat sekolah kan. Itu cikgu ceritalah itu kasut budak semua bersepak kat luar kelas kan. Tak dapat. So itu idea datang dari situ. So yang kering tu ialah ibu bapa dia macam kasut busuk lah. Betul. Hari hujan kan bulan akhir tahun tu memang masalah. So itulah kita dapat idea ni macam mana nak keringkan itu kasut. Itu idea datang tu lah. Ada tak ibu bapa yang macam beli 2-3 kasut tapi satu tu untuk macam hari sukan, satu tu untuk hari-hari biasa? Ada ke ibu bapa yang macam tu? Okey, sekarang ni kalau kita tengok kasut kita kan, dia design tu memang sama semua sesuai untuk sukan. So satu kasut dia sudah boleh selesaikan sepanjang hari. Itu dia. Boleh save duit. Versatile lah kasut ni sebenarnya ya. Betul. Cuma yang GPS tu tu bundle kena pilih. dia 110 dengan GPS sekali. Pada penting lah nak cari beli kasut, nak beli GPS nak mana cari tu. kan? Tapi tahan lama kan. Kalau sekali pakai apa semua kan. Ni pengguna siap kat sini pengguna. Bukan Hani pengguna anak. Tapi mau tahan setahun pun masih muat dan tak ada rosak, tak ada lusuh, tak ada apa. Kecuali kalau kaki anak tu membesar. Ya. Itu belilah lagi satu. Betul tak? Tapi saya kagum tadi tu bila dia tuang semua kan air semua kat situ mengalir keluar macam tu tidak tembus masuk ke dalam. Jadi anak-anak anda kalau kawan-kawan dia nak simbahkan air pun silakan. Tak ada masalah pun. Simbahlah. Tak takut. Kita tak takut. Baik, terima kasih banyak Mr. Kevin So. Dan kalau anda tengah nak cari kasut sekolah yang praktikal, selesa, penuh inovasi dan datang dengan pelbagai rekaan terbaru, Abaru memang pilihan terbaik. Recommended. Dan boleh dapatkan Abaru secara online di Shopee, Lazada atau TikTok dan secara offline di Aeon, Mydin, Lotus, Sogo, Pony, Swan, E-Mart, Survey serta pengedar sah Abaru seluruh Malaysia. Terima kasih Encik Kevin. Dan yang penting offline lah bagus sebab boleh try kasut kan, lagi senang. Macam Terima kasih. Saya boleh terus lepas ni. Tak apa, nak try. Okey. Terima kasih dan kita akan jumpa selepas ini dengan watak lagi satu apa? Oga Siri. Yes. Menanti anda terus menonton Borak Sydney.